Selamat datang ke penerokaan kita hari ini. Anda pernah fikir tak? Kadang-kadang rasa macam, duit gaji aku ni pergi mana Macam hilang gitu je. Sumber kita kali ni, satu artikel menarik dari laman mohadzulkifli.com. Tajuk dia, Kekayaan Bocor, Inilah Punca dan Solusinya. Penulis ni, dia bincangkan macam mana kekayaan kita ni boleh bocor sikit-sikit. Kadang kita tak sedar pun. Betul tu. Fenomena bocor ni memang selalu jadi isu. Jadi misi kita hari ni, kita nak cuba faham betul-betul apa 3 punca utama kebocoran kekayaan yang dicakap dalam artikel ni, dan lagi penting, macam mana menurut penulis ni lah, simpan emas fizikal tu boleh jadi salah satu cara nak atasi. Bukan sekadar simpan emas kat akaun tau, tapi pegang emas tu sendiri. Jom kita tengok pandangan dia ni. Apa yang saya rasa menarik kat sini, macam yang awak sebut tadi, penekanan dia tu kuat betul pada emas fizikal. Maksudnya emas yang kita boleh pegang, boleh rasa, bukan yang dalam sistem digital je. Dia kata kalau nak untung jual beli harga semata-mata, mungkin aset lain lagi bagus kot. Tapi emas fizikal ni fungsinya lain sikit. Dia macam benteng kekayaan kita. Okey, menarik tu. Jom kita tengok punca pertama kebocoran yang dia sebut. Yang ni macam kena kat batang hidung sendiri sikit lah. Dia kata punca tu datang dari kita sendiri. Sikap boros. Belanja. Yang ni common lah kan? Memang common. Tapi artikel tu bagi contoh, ramai orang kerja dah bertahun-tahun. Tapi simpanan kecemasan pun tak ada. Kan, simpanan untuk 3 bulan gaji pun kadang-kadang susah nak cukup. Macam mana tu? Ini satu poin penting lah dari penulis ni. Dia percaya bila kita tukarkan duit kita tu, duit tunai ke duit dalam bank ke, kepada bentuk emas fizikal, psikologi kita boleh berubah sikit tau. Macam mana tu? Logiknya, emas fizikal ni kan, dia tak cair macam duit. Nak belanja tu macam kena fikir 2-3 kali. Jadi, daripada asyik fikir nak belanja je, kita mungkin lagi terdorong nak kumpul, nak tambah lagi emas yang ada. Macam satu cara nak tampal lubang bocor poket kita tu lah. Masuk akal juga tu. Kira macam paksa diri menyimpan lah kan. Okey, itu punca pertama, tabiat kita. Tapi dia tak berhenti kat situ je. Ada punca kedua. Yang ni pasal duit kertas tu sendiri. Nilai dia susut sebab inflasi. Yang ni memang kita semua rasa. Kan. Nombor kad akaun bank mungkin nampak sama atau naik sikit. Tapi barang yang kita boleh beli, makin sikit. Kuasa beli tu dah lain. Betul. Penulis bagi contoh spesifik lagi Kejatuhan ringgit tahun 1997 jatuh 50% setahun tu. Gila kan? Lepas tu 2015 jatuh lagi 30%. Banyak tu. Betul. Angka tu besar. Dan kat sinilah menurut artikel tu, peranan emas fizikal jadi relevan sebagai penyimpan nilai. Logik dia macam ni. Nilai emas tu sendiri terikat pada berat dia, ketulinan dia. Benda fizikal. Dia bukan sekadar nombor dalam komputer bank atau nilai yang kerajaan kata. Jadi, bila ringgit jatuh atau harga barang naik, harga emas dalam ringgit tu selalunya akan naik juga. Jadi, secara teori, dia bantu kekalkan kuasa beli kita. Macam tu. Jadi dia macam pelindung lah dari inflasi dan kalau mata wang jatuh teruk. Lebih kurang macam tu lah fungsinya menurut pandangan penulis ni. Faham. Okey, dan punca ketiga. Yang ni bunyi dia macam serius sikit. Kebocoran sebab bencana kewangan. Boleh jadi skala besar macam sistem kewangan negara runtuh ke? Na'udzubillahi min zalik. Minta dijauhkan lah kan? Atau skala peribadi? Macam bankrupt ke? Atau isu undang-undang? Macam AMLA? Tu. Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram. Yang tu. Kadang kita tak salah pun, tapi aset boleh kena beku. Penulis ni cerita pengalaman dia sendiri tau. Akaun bank dia, sekali dengan akaun emas GAP dia, pernah kena beku sementara. Seram juga tu. Pengalaman dia tu memang menekankan satu benda penting lah. Dari sudut pandangan dia, pentingnya ada aset yang betul-betul bawah kawalan fizikal kita. Dalam kes dia tu, bila semua aset kewangan lain, termasuk akaun emas digital tu, kena beku, emas fizikal yang dia simpan sendiri itulah satu-satunya harta cair yang dia boleh guna masa tu. Macam insurans lah jadinya kan? Artikel tu sebut macam tu. Macam insurans kekayaan untuk benda-benda luar jangka yang ekstrim macam ni. Jadi, persoalan penting dari sumber ni untuk anda fikirkan, aset fizikal yang anda pegang sendiri tu, sejauh mana relevan dalam strategi kewangan anda?
Okey, jadi kalau nak rumuskan pandangan dari sumber kita ni, artikel mohzulkifli.com ni, dia cadangkan emas fizikal sebagai satu cara lah nak bantu lindung kekayaan kita dari bocor. Sebab 3 benda tadi, sikap boros kita, kesan inflasi dan risiko mata wang. Dan juga potensi bencana keuangan. Dan penekanan dia memang pada pegang aset fizikal tu sendiri, bukan nilai atas kertas je. Betul tu. Sebelum kita tutup, ni ada satu soalan lanjutan lah untuk anda fikir-fikirkan lepas ni. Berdasarkan apa yang kita bincang dari sumber ni pasal emas fizikal sebagai insurans kekayaan, anda rasa ada tak aset fizikal lain, mungkin macam hartanah ke, barang seni ke, atau koleksi apa-apalah, yang mungkin boleh main peranan sama macam emas fizikal dalam strategi kewangan anda? Dan macam mana agaknya fungsi dia tu, sama ke atau lain dengan emas fizikal? Sesuatu untuk difikirkan.